أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong di dalam berbuat dosa dan pelanggaran, yakni ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat berat siksanya. Bahagian penyelidikan jaringan industri, masyarakat dan alumni UiTM Cawangan Sabah memainkan peranan penting sebagai pemacu pembangunan insan yang seimbang dari aspek rohani, intelektual dan sosial. Melalui program ilmu, bimbingan sahsia serta khidmat masyarakat, bahagian PJIMA membantu warga kampus yang peranan ini jelas menepati konsep Khairun Nas, Anfa'uhum Linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Bahagian PJIMA bukan sekadar organisasi tetapi wadah melahirkan insan yang berbakti dan membawa manfaat kepada ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam segmen Wacana Ar-Rawdah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kami menerusi siaran YouTube UiTM Sabah Channel, kita ucapkan terima kasih berbanyak-banyak. Semoga akan terus memberi manfaat kepada semua. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini menerusi segmen Wacana Ar-Rawdah, pada hari ini saya sebenarnya tidak keseorangan. Saya bersama dengan seorang panel, seorang tetamu, merupakan seorang yang sangat berperanan penting di dalam UiTM Cawangan Sabah. Saya ucapkan selamat datang kepada yang berusaha, Profesor Madya Teknologis Dr. Widuriati binti Sumin. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Ustazah. Apa khabar Ustazah? Saya sihat? Alhamdulillah, insya-Allah sihat Doktor. Doktor sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Doktor. Terima kasih Doktor kerana sudi hadir, kerana bersama dengan tim Wacana Ar-Rawdah bagi rancangan kita pada hari ini Doktor. Tuan-tuan dan puan-puan yang berusaha, Dr. Widuriati Sumin merupakan menjalankan tugas sebagai Timbalan Rektor PJIM dan A di UiTM Cawangan Sabah. Jadi satu bahagian yang sangat besar, yang sangat sinonim dengan di UiTM Cawangan Sabah, insya-Allah. Jadi Doktor, sebelum itu juga Doktor, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Doktor. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita sekarang ni bersiaran secara daripada lintas langsung daripada bilik aktiviti jaringan dan alumni. Bilik ini adalah suatu bilik yang berada di lokasi tingkat 4 bangunan Menara Wibawa, yang pastinya saya ucapkan terima kasih Doktor kerana menaja lokasi rakaman kita pada hari ini. Terima kasih Doktor. Alhamdulillah, terima kasih juga pihak unit Hal Ehwal Islam, PITAR, Perpustakaan Tun Abdul Razak dan juga Resident Studio kerana menjemput saya sebagai panel untuk Wacana Ar-Rawdah pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan bersama-samalah dalam tempoh beberapa minit insya-Allah Doktor. Selepas ini insya-Allah. Jadi Doktor, terima kasih sekali lagi. Doktor, topik kita pada hari ini Doktor, menerusi Wacana Ar-Rawdah pada hari ini, peranan PJIM dan A dalam konteks Anfa'uhum Linnas. Jadi yang ini Doktor, mungkin kalau boleh kita ulas sedikit. Konsep dia sebenarnya berasal dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Maknanya Doktor, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, masyarakat di sekelilingnya. Jadi Doktor, kenapa kita memilih tajuk ini Doktor? Sebab kita yakin dan kita percaya bahawa peranan PJIM dan A ini jika diutarakan dan jika dibincangkan sebenarnya sangat signifikan Doktor, dan sangat menempati berkait rapat dengan konsep anfa'uhum linnas.
jelas. Maknanya kita boleh katakan di sini peranan PJIM dan A ini sebenarnya sangat menyumbang kepada seluruh masyarakat dari segenap dimensi, dari segenap lapisan. Sama ada daripada masyarakatnya, daripada pelajarnya, daripada alumnanya dan sebagainya, doktor. Jadi doktor, yang ini membawa kepada persoalan saya pertama, doktor. Saya mulakan begini, doktor. Sebenarnya apabila saya menyebut bahagian PJIM dan A, mungkin doktor boleh lihat di situ, saya perlu menyebut dengan perlahan-lahan, doktor. Kerana panjang dan juga mungkin supaya mengelakkan kesilapan dan sebagainya, menunjukkan bahawa bahagian ini panjang akronimnya, besarlah juga peranannya, doktor. PJIM dan A. Jadi doktor, bolehkah doktor kongsikan dengan saya dan juga kepada penonton di luar sana, apakah sebenarnya definisi akronim di sebalik PJIM dan A itu, dan juga mungkin terus boleh doktor kongsikan apakah peranan secara dasarnya dari yang berkaitan rapat dengan PJI itu dalam UiTM Sabah ini, Prof. Silakan, doktor. Okay, terima kasih Ustazah. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga setinggi-tinggi penghargaanlah atas kepercayaan pihak pengurusan kerana melantik saya, dan saya masih lagi di PJIMNA sebagai menjalankan tugas ya, Timbalan Rektor PJIMNA. Dan seperti yang Ustazah katakan tadi, sebenarnya memang agak berat ya, sebenarnya tugas sebagai Timbalan Rektor dan juga kita menggalas tugas di PJIMNA ini, di mana kalau kita nampak akronim itu adalah PJIMNA, bertepatan juga, selaras juga dengan topi yang dipegang oleh di bahagian penyelidikan jaringan industri masyarakat dan alumni ini, iaitu kita ada 4 portfolio yang kita perlu galas dan sebanyak 26 PI yang dibahagikan di bawah unit penyelidikan dan inovasi dan juga unit ICANN, iaitu jaringan industri masyarakat dan alumni. Dan kedua-dua unit ini sebenarnya diketuai oleh bagi unit penyelidikan dan inovasi Profesor Madya Dr. Abdul Aziz Karyah, dan juga koordinator ICANN iaitu Dr. Siti Sarayati Haji Abdul Mawar. Dan seperti yang saya katakan tadi, PI kita ada 26 dan saya rasa lebih memang antara yang terbanyak terbanyak antara semua PTJ yang ada di UiTM Sabah. Begitu juga dengan peranan kami, dan insya-Allah selagi diberikan kudrat, selagi diberikan nafas baru dan diberikan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kami sedaya payah untuk menggalas tugas ini, sedaya upaya kami dengan disokong penuh juga oleh 4 orang staf ya, di bahagian pentadbiran di pejabat PJIMNA inilah. Dan keseluruhannya sebenarnya untuk PJIMNA ini kita akan menumpukan lebih kepada penyelidikan, dan juga jaringan, menyantunilah jaringan industri. Sebab itu kita katakan di sini jaringan industri, jaringan community dan juga jaringan alumni. Di mana jaringan ini bukan saja kita perlu mengadakan kolaborasi dengan rakan strategik di industri, tetapi juga kita perlu juga di di PJIMN ini kita perlu juga menjalankan program-program yang menyantuni komuniti, sama ada komuniti setempat ataupun komuniti di pedalaman ataupun bandar, khususnya di negeri Sabah, dan juga alumni memperkasakan alumni UiTM Cawangan Sabah. Baik, doktor. Maknanya untuk apa yang boleh kita faham pada hari ini, jika berkata tentang PJIM dan A, boleh mungkin kita simpulkan kepada penyelidikan dan kemudian juga berkaitan dengan jaringan industri masyarakat dan alumni. Begitu mudah untuk kita faham insya-Allah selepas ini. Jadi doktor, apabila doktor menyebut P tadi, penyelidikan tadi, jadi doktor, yang ini saya ingin bertanya kepada doktor, apakah peranan ataupun inisiatif, apakah kepentingan, apa yang telah dilakukan oleh bahagian PJIM dan A ini dalam memastikan penyelidikan di UiTM Sabah ini sentiasa berjalan, sentiasa terkehadapan. Silakan, Prof. Silakan, doktor. Okey, alhamdulillah untuk bahagian penyelidikan
Okey, kita sebut kepada P, akronim yang pertama tu tadi, penyelidikan. Okey, penyelidikan di PJIMNA ini sebenarnya kami, kalau diikutkan, kami ini sebagai pemangkin, pemangkin ataupun penggerak. Okey, penggerak aktiviti, inisiatif penyelidikan dan penerbitan di kalangan pensyarah di UiTM Sabah inilah. Okey, dan tapi saya percaya ya, kesemua pensyarah di UiTM Cawangan Sabah, mereka tahu tentang tanggungjawab mereka bukan saja sebagai seorang pensyarah yang melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, tetapi KPI yang mereka perlu laksanakan adalah untuk menjalankan penyelidikan dan juga menerbitkanlah, menerbitkan apa-apa saja inilah, penerbitan yang berkaitan seperti jurnal, makalah dan sebagainya. Dan untuk makluman Ustazah, sebenarnya untuk PI di bawah penyelidikan ni kita ada 16 keseluruhannya. Termasuklah penerbitan, ya, penyelidikan, geran penyelidikan, maksud dia jumlah geran penyelidikan, bilangan geran penyelidikan dan juga bilangan penerbitan sama ada yang diterbitkan di bawah MySite ataupun Scopus, dan penerbitan yang di bawah QS ranking dan berimpak tinggi lah. Okey, dan alhamdulillah sebenarnya beberapa inisiatif yang telah dijalankan di PJIMNA, sebagai contohnya Interfaculty Competition 2025, okey, dan kita melihat ya keberkesanan ataupun kita melihat sokongan penuh daripada di kalangan pensyarah kita, penyertaan seramai 41 kumpulan telah menyertai pertandingan tersebut, dan juga kita ada juga satu sesi libat urus bersama TNCPI turun padang sendiri di UiTM Cawangan Sabah. Sebenarnya TNCPI iaitu Timbalan Chancellor Pendidikan dan Inovasi dan juga pengarah RMC turun padang ke UiTM Cawangan Sabah untuk mendengar luahan, kesahan daripada seluruh warga pensyarah UiTM Cawangan Sabah, apakah sebenarnya kekangan di kalangan pensyarah untuk menerbitkan, kan, dan saya pasti sebenarnya banyak kekangan sebab tanggungjawab seorang pensyarah ini bukan mudah. Saya percaya itu bukan mudah. Sebab apa? Pensyarah selain daripada mengajar, mereka perlu menerbitkan, menjalankan consultation, dan pelbagai lagi lah, pelbagai lagi yang diperlukan untuk memenuhi kantung MyATP itulah, kan, untuk sasaran kerja tahunan bagi pensyarah ini. Dan alhamdulillah terdapat peningkatan yang saya kira drastik juga. PI untuk geran penyelidikan dan juga penerbitan bagi tahun 2025, di mana pensyarah bukan saja sekadar menerbitkan penerbitan yang orang cakap untuk penerbitan biasa, tetapi juga penerbitan yang di bawah kategori MySite, Scopus dan berimpak tinggi. Itu yang saya dapat rumuskan daripada beberapa inisiatif yang dijalankan di bawah PJIMNA, dan impaknya kepada kesedaran dan sebenarnya secara tidak langsung membudayakanlah, sedikit sebanyak membudayakan inisiatif penulisan, penyelidikan dan menerbitkan di kalangan para pensyarah lah. Dan insya-Allah kita cuba sedaya upaya untuk memperbanyakkan lagi aktiviti dan program yang menyemarakkan lagi lah usaha penerbitan dan penyelidikan ini agar PI kita bagi tahun 2026 ini tercapai dan lebih meningkatlah. InsyaAllah, Doktor. Jadi Doktor, daripada apa yang Doktor kongsikan tadi, saya melihat bahawa pensyarah pada masa kini, orang kata para ahli akademik, khususnya di UiTM Cawangan Sabah ini, sebenarnya tidaklah hanya semata-mata untuk mengajar dan sebagainya, tetapi juga kita perlu terus meneruskan penerbitan, penyelidikan dan sebagainya. Sebab apa? Ini sebenarnya, Doktor, adalah menepati nilai kesarjanaan itu tadi, Doktor. Jadi saya kira macam ini adalah sangat penting untuk dilakukan, dan
Alhamdulillah doktor, dengan adanya peranan yang dimainkan oleh bahagian PJIM dan A ini akan menyemarakkan lagi, akan memberi semangat lagi kepada para pensyarah di UiTM Cawangan Sabah untuk menerus memperbanyakkan lagi penyelidikan dan sebagainya, insya-Allah doktor. Jadi doktor, kita mungkin beralih kepada satu soalan doktor berkaitan dengan, kalau tadi kita menyebut tentang penyelidikan, yang seterusnya doktor, saya ingin bertanya bagaimana pula doktor peranan PJI ini dalam konteks ataupun orang kata dalam yang akan memberikan impak ataupun kebaikan ataupun pembangunan mahasiswa itu sendiri. Maknanya bagaimana doktor boleh kaitkan peranan inisiatif PJIM dan A dalam pembangunan mahasiswa, dalam mungkin juga apa yang dilakukan oleh PJIM dan A dalam memastikan kebolehpasaran graduan dan juga dan yang lain-lain doktor. Silakan doktor. Okey, terima kasih Ustazah. Sekali lagi lah kita beralih kepada fungsi PJIMNA ini, dan kali ini kita lebih mengkhususkan di bawah unit ICAN itu sendirilah, iaitu jaringan industri, masyarakat dan alumni, di mana sebenarnya secara tidak langsung segala usaha jaringan industri, kita bersama dengan beberapa pihak industri di luar sana sedikit sebanyak sebenarnya membantu dalam meningkatkan lagi lah peratusan graduate employability pelajar-pelajar kita di UiTM Cawangan Sabah. Salah satu contoh adalah program yang telah dianjurkan bersama dengan Petronas, dan PJIMNA adalah pengajar bersama program tersebut, iaitu B Digital Bootcamp, di mana B Digital Bootcamp ini adalah suatu program yang sangat bagus lah sebenarnya, sangat bagus, dan program ini memberi pengisian yang bagus, yang inputnya lah pengisiannya dan input yang diberikan oleh pihak Petronas dan speaker ataupun penceramah yang telah dilantik untuk memberi ceramah pada B Digital Bootcamp. Program ini adalah di kalangan pegawai-pegawai daripada Petronas sendiri, di mana pelajar-pelajar yang bakal bergraduan ini diberi input mengenai bagaimanakah prospek kerjaya mereka pada masa akan datang di luar sana, dan apakah yang perlu mereka persediaan sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Dan kemuncak bagi program ini adalah di akhir program tersebut mereka telah mengadakan walk-in interview ataupun temuduga terbuka kepada pelajar-pelajar yang mahasiswa-mahasiswi ini yang bakal bergraduan, dan sekiranya berjaya sebenarnya sebab dalam program temuduga terbuka ini Petronas telah bersama-sama dengan rakan kolaborasi mereka sendiri. Sebagai contohnya, kalau saya tidak silap pada B Digital Bootcamp yang lepas, Sam Dabi, Sawit Kinabalu, kalau tidak silap, bersama-sama dengan program ini juga. Mereka juga wakil daripada JLC yang terlibat bersama-sama pada program ini untuk mengadakan temuduga terbuka tersebut, dan calon-calon yang berjaya mereka akan terus dipanggil masuk bekerja. Dan ada juga calon simpanan, di mana calon simpanan ini mereka mengalu-alukan untuk pelajar-pelajar ini untuk intern, engagement tu dari segi internship lah di Petronas ataupun di syarikat-syarikat rakan strategik bagi Petronas yang bersama-sama menjalankan program B Digital Bootcamp. Dan saya percaya dengan ada inisiatif sebegini sebenarnya secara tidak langsung peratusan graduate employability UiTM Cawangan Sabah akan meningkat. Dan alhamdulillah pada tahun ini peratusan graduate employability dengan kerjasama jawatankuasa pengesanan graduan di bawah PJIMNA, kita telah berjaya mencapai 90% pelajar yang bekerja
dan telah berkonvo dan bekerja bagi tahun 2025 dan awal tahun 2026 inilah. Alhamdulillah, tahniah doktor. Jadi doktor, tidak asing, tidak dapat disangkal lagi doktor betapa besarnya peranan PGIM dan A dalam membantu pembangunan mahasiswa. Bahkan PGIM dan A sentiasa dan tidak pernah putus sebenarnya berusaha untuk berhubung dengan industri-industri di luar sana dan juga dengan syarikat-syarikat besar dan global. Saya kira bukan saja di Sabah khususnya, bahkan juga di seluruh Malaysia dan juga mungkin seluruh di luar, di antarabangsa dan sebagainya. Jadi doktor, tahniah diucapkan. Semoga orang kata semoga segala inisiatif ini akan berterusan lagi doktor dan seterusnya memberi kebaikan kepada dan menambah baik kita punya kebolehpasaran graduan kita. Tahniah doktor. Doktor kata tadi lebih 90% insya-Allah. Alhamdulillah telah pun mendapat tempat pekerjaan di luar sana. Tahniah doktor. Jadi doktor, yang ini saya boleh teruskan lagi doktor dengan soalan saya seterusnya doktor. Kita pergi kepada bahagian seterusnya iaitu M itu tadi doktor, iaitu masyarakat. Maknanya doktor, apakah yang dilakukan oleh PJI ataupun inisiatif yang telah dan mungkin bakal dilakukan pada masa akan datang untuk menjadikan universiti ini sentiasa terkait, sentiasa berhubung rapat dengan masyarakat, terusnya memberikan kebaikan kepada masyarakat. Sesuai dengan topik kita tadi doktor, iaitu anfa'uhum linnas, memberi kebaikan. Manusia paling baik antara kamu adalah yang paling banyak memberi kebaikan kepada keseluruhan masyarakat. Jadi doktor, silakan doktor, saya ingin bertanya, apa sumbangan ataupun inisiatif PJI dengan masyarakat di luar sana? Silakan doktor. Baik, dari perspektif masyarakat, ya, kita juga PJMNA dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi, sebenarnya kita telah menjalankan beberapa program outreach, KPT at Sabah. Program tersebut dinamakan sebagai outreach KPT at Sabah dan sebanyak RM100K diperuntukkan untuk menjalankan program tersebut. Dan PJIMNA bukan bersendirian pada ketika tersebut, tetapi telah dibantu oleh dua fakulti di UiTM Sabah ini, iaitu Fakulti Peladangan dan Agroteknologi dan juga Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, di mana kami telah menyantuni masyarakat di 3 kawasan, iaitu di kawasan Pantai Manis, kawasan Tanjung Keramat dan juga kawasan Tempasuk. Apa yang menarik sebenarnya dalam program ini bukan saja kita menyantuni para komuniti setempat, tetapi sebanyak 20 set petigasi dan pembinaan ilmu telah diberikan oleh wakil daripada pensyarah dan wakil daripada Fakulti Peladangan dan Agroteknologi, di mana pemindahan ilmu ini adalah berbentuk bagaimana untuk set up fertigasi sistem itu, dan juga bagaimanakah menjana pendapatan menggunakan set fertigasi sayuran tanaman inilah. Dan sebenarnya semua dana ini telah disumbangkan sepenuhnya oleh dana ini diperoleh daripada Kementerian Pendidikan Pengajian Tinggi. Dan satu lagi benda yang paling menarik ketika pelaksanaan program tersebut adalah aktiviti memasak, memasak di antara di kalangan penduduk kampung 3 kawasan tersebut, dan juga pemindahan ilmu diberikan oleh pensyarah dan juga disertai oleh pelajar daripada Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Dan macam yang kita tahu, biasanya orang cakap belajar untuk memasak ni, mungkin ada yang kita ajar untuk masakan yang biasa-biasa saja kan, tapi untuk di program outreach ini, pensyarah dan pelajar daripada Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, mereka telah mengajar ataupun membawa komuniti setempat untuk memasak, belajar bagaimanakah cara memasak western food dan juga pastry. Dan semua peralatan pastry
dan western tu dibawa masuk ke kampung tersebut. Itu Hebat yang sekali, menariklah. Doktor. Hebat Dan sekali. tidak ketinggalan pada masa tersebut juga pengurusan tertinggi daripada KPT di bahagian yang melaksanakan ni lah pemberi dana bagi program outreach ini juga bersama-sama dekorasi kek tu. Jadi memang Sangat menarik. Doktor. sangat menarik dan juga penduduk kampung sebenarnya mereka sangat hasil daripada maklum balas daripada penduduk kampung pada masa tersebut, mereka sangat berterima kasih dengan UiTM Cawangan Sabah dan KPT kerana sudi menyantuni mereka di kampung tersebut dengan mengadakan program yang menarik seperti itu. Bukan saja tidak membosankan tetapi dia praktikal terus. Dia bagi pembinaan ilmu itu secara praktikal, secara terus kepada penduduk setempat. Dan sebenarnya program-program yang sebeginilah sebenarnya yang dikehendaki oleh penduduk kampung setempat lah untuk disalurkan kepada mereka daripada universiti ataupun IPT. Alhamdulillah doktor. Sangat menarik doktor ya. Bukan sahaja Universiti turun padang, KPT turun padang, UiTM Sabah turun padang, bahkan UiTM mengajar memasak dan juga berukhuwah dengan masyarakat. Alhamdulillah doktor. Tahniah sekali lagi diucapkan doktor. Jadi doktor tidak syak lagi lah, memang PJI sangat memberikan kebaikan kepada masyarakat. Maknanya ilmu yang ada, kepakaran yang kita ada di UiTM Sabah ini bukan sahaja untuk masyarakat, bukan sahaja untuk pelajar, bukan sahaja di kalangan pensyarah, bahkan disalurkan kepada masyarakat di sekitar. InsyaAllah, alhamdulillah. Tahniah doktor. Jadi doktor, seterusnya doktor mungkin saya ada bertanya satu lagi. Kita pergi kepada yang A di hujung tadi tu, iaitu alumni doktor. Jadi doktor mungkin doktor boleh beritahu apakah maksud alumni itu nanti, dan mungkin juga doktor boleh pastinya doktor, apabila kita di UiTM Sabah ini kita telah berpuluh-puluh tahun berada sebagai satu institusi pendidikan, pastinya kita sudah melahirkan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu graduan yang mungkin sudah berada di luar sana doktor, berada di dalam kementerian, di dalam agensi, industri dan sebagainya doktor. Yang ini jadi doktor, soalan saya doktor, apakah yang bahagian PJIM dan A ini telah lakukan dan mungkin akan lakukan di masa akan datang untuk memperkasakan alumni itu sendiri? Silakan doktor. Okay. Terima kasih Ustazah. Sebelum saya ingin mengulas lanjutlah mengenai alumni ini, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih atas sokongan penuh daripada Persatuan Alumni UiTM Sabah yang diketuai oleh YDP iaitu YB Azhar dan juga NYDP Haji Sazali yang dan telah sebenarnya menyumbangkan sponsor renovasi bilik aktiviti jaringan dan alumni yang kita duduk Bilik ini bilik ini sekarang ni, bilik yang tersergam indah sekarang ni sebenarnya ditajak sepenuhnya, renovasinya ditajak sepenuhnya oleh Persatuan Alumni UiTM Sabah lah. Dan alhamdulillah sebenarnya 2 tahun kebelakangan ini silaturahim kita dan juga engagement kita bersama dengan Persatuan Alumni sangat erat. Di mana sebarang aktiviti yang ingin kita jalankan di luar sana, kita tidak perlu untuk in silo lah, kita perlu untuk membawa juga alumni bersama-sama dengan PJMNA dan juga UiTM Sabah sama-sama menyantuni masyarakat setempat, sama-sama untuk mengadakan program-program yang memberi input kepada pelajar untuk kerjaya mereka pada masa akan datang. Dan inilah yang sebenarnya program-program yang telah kita laksanakan sepanjang tahun 2025 dan tahun sebelumnya juga disokong penuh oleh Persatuan Alumni UiTM Cawangan Sabah, di mana beberapa program seperti agihan juada berbuka puasa kepada seluruh warga UiTM Sabah dan juga Kampung Lokup sendiri, komuniti Kampung Lokup yang dana sepenuhnya ditajak oleh
Persatuan Alumni UiTM Sabah, dan satu lagi sebenarnya contribution ataupun yang telah disumbangkan oleh Persatuan Alumni UiTM Sabah ni ialah mereka telah menyumbangkan lampu solar. Kalau Ustazah perasan kan, di sepanjang jalan daripada masuknya Kampung Lokup itu sehinggalah jalan masuk ke UiTM ni, sebenarnya kita perasan ada lampu solar di situ kan. Sebenarnya lampu solar tu disumbang dan ditaja sepenuhnya oleh Persatuan Alumni dan sebenarnya dibantu juga oleh PJIMLA lah pada ketika tersebut. Dan sebab itu berbagai lagi, saya rasa dengan unit Hal Ehwal Islam sendiri pun kita ada juga menjalankan beberapa aktiviti yang berkaitan dengan kerohanian di Masjid Kampung Lokup sendiri kan. Dan itu pun sebenarnya program itu juga disokong sepenuhnya oleh Persatuan Alumni. Dan ada satu lagi sebenarnya saya lupa menyebut bagi program-program community sebelum ini. Sebenarnya ada beberapa SIG juga yang di bawah PJIMNA dan didaftarkan di bawah PJIMNA, seperti SIG Tokots Legacy yang sebenarnya diketuai oleh Yang Berusaha Rektor sendiri. Mereka juga sebenarnya menyantuni masyarakat setempat di Kampung Lokup dengan memberi pembindahan ilmu tentang aquaculture lah. Aquaculture, lobster dan juga tanaman sayuran dengan komuniti setempat di Kampung Lokup. Dan saya percaya sebenarnya program-program dan aktiviti yang kita jalankan bersama alumni ini dan kerjasama sokongan daripada Persatuan Alumni, dia akan menyemarakkan lagi usaha, menyemarakkan lagi kesedaran bukan saja di kalangan ahli Persatuan Alumni UiTM Sabah tetapi alumni UiTM Sabah sendiri untuk menyumbang kembali ke UiTM Cabang Sabah dari segi kepakaran, dari segi mungkin kewangan kan. Sebab ini yang kita dapat lihat semasa penganjuran kita dalam majlis makan malam gala bersama alumni pada tahun 2024, di mana kita berjaya mengutip sebanyak RM100K untuk 100K untuk mendapatkan dana bagi penganjuran majlis makan malam tersebut. Dan sebenarnya alumni daripada rakan strategik kita sendiri yang hadir bersama pada majlis makan malam tersebut bersama-sama untuk menyantuni UiTM, Persatuan Alumni dan selain daripada makan malam kan. Sebenarnya kita dapat membina rangkaian networking dan juga mengeratkan lagi lah silaturahim kita bersama alumni. Dan rentetan daripada majlis penganjuran majlis makan malam ini, kita berjaya mendapat johan bagi kategori anugerah kolaborasi terulung alumni bagi tahun 2025 di Majlis Anugerah Metik, selain daripada dua anugerah lain iaitu anugerah projek community yang diketuai oleh Tokot Legacy Yang Berusaha Rektor sendiri dan juga tim pada anugerah Metik yang lepas. Alhamdulillah, tahniah doktor. Saya kira doktor, apabila kita doktor menyebut tadi tentang anugerah itu doktor, maafkan saya doktor. Okey, apabila kita menyebut tadi doktor tentang anugerah tadi, maknanya tahniah kerana telah mendapat tempat pertama doktor, yang di sini sudah jelas sebenarnya menunjukkan bahawa memang benarlah doktor, PJIM dan A itu sangat kuat dengan sangat padu dengan semua kekuatan yang ada, memang benar-benar telah menyumbang kepada pembangunan mahasiswa, pembangunan manusia, masyarakat di sekelilingnya. Alhamdulillah doktor. Jadi doktor, di akhirnya ini doktor, mungkin sebelum kita berakhir dengan sesi kita pada pagi ini doktor, saya ingin bertanya doktor, mungkin kalau doktor ada sebarang saranan,
mungkin gerakan ataupun pesanan yang berkaitan dengan PJIM dan A ini doktor. Yang mungkin terakhir mungkin doktor, silakan doktor, silakan. Baik. Terima kasih Ustazah. Memandangkan siaran ini akan disiarkan dan mungkin warga UiTM Cawangan Sabah akan menontonlah kan siaran ini. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk menyeru dan menyemarakkan lagi budaya penerbitan penyelidikan di UiTM Cawangan Sabah agar slogan satu pensyarah, satu penerbitan berindekslah di kalangan pensyarah agar pensyarah-pensyarah caknalah tentang tanggungjawab masing-masing untuk menerbitkan dan kita ingin meningkatkan lagi lah PI di bawah penerbitan dan juga penyelidikan di UiTM Cawangan Sabah. Selain itu saya juga ingin menyeru kepada semua pensyarah dan bukan saja pensyarah tapi seluruh warga UiTM Cawangan Sabah, staf pentadbiran, staf akademik dan juga pelajar-pelajar, marilah datang ke PJIMNA sekiranya ada yang ingin membuat kolaborasi, yang ingin mendapatkan bantuan di PJIMNA untuk berkolaborasi untuk mungkin mendapatkan bantuan untuk khidmat nasihat untuk memeterai MOU, MOA ataupun menguruskan geran penyelidikan, jangan segan-segan, jangan malu-malu datang ke PJIMNA kerana sebab kita ada bilik yang tersergap indah ini. Sekali lagi saya mewar-warkan, iaitu bilik aktiviti jaringan dan alumni. Sebenarnya bilik ini dengan kerjasama dengan tajaan daripada Persatuan Alumni UiTM Sabah seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, kita membuka pintu bilik ini untuk sebarang kolaborasi, sebarang perbincangan. Kita mengalu-alukan semua warga UiTM untuk datang ke sini sekiranya ada yang ingin berkolaborasi tetapi tidak ada tempat untuk menjalankan perbincangan dan mesyuarat dengan industri, dengan komuniti ataupun pihak alumni, datanglah ke sini. Kita boleh bantu untuk melaksanakan atau menjalankan program tersebut. Dan saya juga menyarankan kepada semua alumni agar mengisi pautan My Alumni Card, sebab My Alumni Card ni sebenarnya salah satu PI di bawah unit ICANN, di mana kita menyasarkan 3,000 alumni untuk mengisi platform My Alumni Card inilah. Saya rasa itu saja daripada saya dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah dan juga ke semua yang terlibat dalam penganjuran Majlis Wacana Ar-Raudah pada hari ini, dan insya-Allah selagi kami kuat di PJIMNA ini, selagi itu kami ingin berjasa kepada UiTM dan akhir kata UiTM itu memang selalu dekat di hati kita. InsyaAllah doktor. Alhamdulillah doktor. Saya daripada unit Halal Islam doktor juga mengucapkan terima kasih kerana doktor sudi melapangkan masa, begitu juga dengan menaja lokasi penggambaran pada hari ini. Terima kasih doktor. Dan juga doktor, kita boleh simpulkan di sini bahawa jelaslah dan tuntaslah bahawa PJIMNA UiTM Cawangan Sabah itu dalam konteks anfa'uhum linnas itu memang benar bertepatan. Memang apa yang dilakukan memang menyumbang kepada kebaikan masyarakat secara umumnya, bahkan dari segala aspek dan dimensi kehidupan, insya-Allah. Jadi doktor, kita berakhir di sini doktor. Sekali lagi terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini, dan begitu juga terima kasih kepada semua yang menonton melalui saluran YouTube UiTM Sabah Channel. Insya-Allah jadilah kita manusia yang anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi manusia itu, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada seluruhnya. Insya-Allah itu saja daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.